Astaghfirullahalazim, astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin khatimil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Bismillah wa subhanallah walhamdulillah. Wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Al-'adidil 'alim 'adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrat dahir. Rabbana yassir wa la tu'assir, Rabbana ta'min bil khair ya karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ila kafatil anbiya wal mursalin wa ila awliya wa syuhada was salihin wal ulama wal muhaddisin wal fuqaha was syahidin wa ila sahibil kitab Abu Haji Abdul Qadir bin Tanah wa khususan ila ruhi syekhina dan Guru Haji Abu Bakar Umar rahimahullah ta'ala ila hadiniyah syai'ulillahi lahum al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana yang limpah dan kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala sama-sama kita ada dalam majlis ilmu, mudah-mudahan diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah malam ini kita sambung Baqarah. Kitab kita itu Asasul I'tiqad. Malam ini kita sambung dah. Hari kita berarti Bismillahirrahmanirrahim. Baca lah. Tak. Yang mana yang kita apa yang apa? Buka dulu. Tahu lagi nak? Oh, tahan. Daripada Tuhan yang Ghani itu baca rahat. Satu baca rahat. Kerana dicap kali yang kedua. Biasa cetakkan saya di dalam ni. Dicap kali yang kedua dicetak. Kali yang kedua dengan belanjaan penutup diwakaf budiskan. Serta diiringi dengan bicara hukum sembilan. Di dalam kitab Asal I'tiqad ni belah belakang dia masuk cara 11. Jadi bab dia sekarang ni belah belakang dia cerita detail lah bab 11. Kerana di zaman dia tu berlaku kita tahu ketua-ketua orang-orang kampung ni yang mana masalah binatang apabila dilanggar oleh umpama kereta kambing kan, ayam kan, bila tindih di kereta, nah waktu dia duduk kelepar tu, ada hayatul mustaqirrah ke tak ada hayatul mustaqirrah? Lepas tu bismillah, kerana ketua orang dulu dia kata kita sembah dulu. Lepas sembah kita tengok ada alamat ke tidak, iaitu alamat hayatul mustaqirrah, terpecah darah atau kelepar yang kuat. Kalau ada alamat tu, tanda kata sebelum sembelih ada hayatul mustaqirrah. Maka ketua lagu tu adalah hukum sembelih dalam manhaj kita Syafi'i tak sah. Pasal syak pada masalah hayatul mustaqirrah.
Syarat sah sembelih ni kita kena yakin ataupun zon binatang yang kita nak sembelih tu ada hayat mustaqirah atau tidak. Kalau syak ada hayat mustaqirah, kita pergi sembelih. Walau sekalipun lepas pada sembelih tu ada alamat hayat mustaqirah, maka hukum dia tetap tak sah dimakan. Haram kita sembelih, haram kita makan lagi. Sebab tu dia kena yakin atau zon. Kalau zon mesti kena ada alamat. Bila ada alamat baru halal dia makan. Maka patut orang dulu dia kata kita semua nak tahu kata ada yang mustaqirah ke tak, kita tak tahu. Pasal duduk melopor nyawa-nyawa ikan. Sembelih dulu dia kata, sembelih tengok ada baca darah melopor kuat, dia ada yang mustaqirah boleh makan. Maka patut orang itu lah tak boleh makan. Karena syak dia tak mahu. Supaya masalah kita semayang. Syarat sah semayang tu dia kena yakin masuk waktu. Kalau kita syak masuk waktu, kita pergi semayang sekalipun waktu kita semayang tu masuk dah. Tapi kita syak kata masuk ke tak, maka semayang tak sah. Mulai tu kita kena yakin atau zon. Jadi panjanglah dia bahas di situ berkaitan dengan hukum sembelih. Jadi kita baca sesuatu antikok ni bab tauhid, bab tambatan iman, bab asah antikok. Kalau yang dijadi tambatan iman, kata antikok ni dia kalimah masdar. Nah, dipakai dengan makna isim maf'ul muqtadah. Apa dia? Kalau yang dijadikan tambatan iman. Tu asal ni kan permulaan bagi perkara-perkara yang dijadikan tambatan iman. Apa dia 50 kan? 20 wujubul wajib, 20 istihad dan mustahil, 1 harus jaiz. Bukan jaiz, jawaz, jaiz. Jaiz tu dia bagi mahkum alaih. Jawazul jaiz itu yang terkandung di dalam kalimah la ilaha illallah. Ini kita nak cara tu lah. Kita asah i'tiqad. Jadi kita ni saya mengaji dulu habis kata dengan tubuh Tuan Guru Haji Abu Bakar Belantik. Lepas tu dia abu ijazah kita ni dengan dia. Lepas tu malam ni kita mula baca. Baca di awal ni kita harap ada boleh habis. Belah kali ni lambat lah tapi tak apa harap ni habis. Ni duk baca ni pun duk baik hak dia lah. Mudah-mudahan berkat daripada dia. Nah, ilmu hak dia patut barakah mengalir pada kita. Kita ni tak erti, banyak tak erti tapi harap kita dengan syafaat daripada tubuh kita, barakah daripada dia, mudah-mudahan tercapai pada kita boleh faham akan ilmu, boleh beramal akan ilmu. Satu hati. Karena dia duduk besar, dia kata kita hidup ni jangan duduk ditakut orang khawas, orang awam. Ni orang awam ni kalau Tok Uji Saleh dia kata al-awwamu kal-hawam. Orang awam ni dia kata seperti hawam, iaitu binatang yang melata. Dia panggil tasbih Musa. Jadi Musa dia ada tasbih kal-hawam. Ini wajah syabah dia pada pihak pun serupa dengan binatang melata pada pihak. Bagi hidup, dia nak cari makan, nak seronok, nak main, puas nafsu, tidur. Tu orang panggil binatang hawam. Tak apalah binatang, dia bukan mukallaf. Maka orang awal ni pun panggil serupalah tu. Bagi hidup, bagi gigi jam, cari rezeki makan apa, cari makan kenyang tidur, tu baik cari kerja tu. Bak kewajipan, bak semayang, bak ngaji fardu, hak kewajipan, hak-hak rububiyah, hak-hak ketuhanan yang diwajib di atas kita tak boleh peduli, tak boleh cara. Maka dia kata kita jangan duduk di tapak tu. Dengan duduk di dalam keadaan maqam tu. Lebihlah daripada maqam awam kepada maqam khawas. Maqam golongan orang yang terpilih. Mana orang yang boleh ibadat kepada Allah. Habis tu orang boleh ibadat kepada Allah, orang terpilih. Bukan adalah hamba-hamba Allah semua boleh ibadat kepada Allah tak. Berapa ramai tak boleh ibadat kepada Allah, berapa ramai jahil agama, berapa ramai tak ngaji agama, tak reti agama.
Maka kita terbaik daripada maqam awal, duduk maqam khas, maqam yang terpilih, maqam yang boleh ibadah kepada Allah. Golongan orang-orang yang boleh melaksanakan kewajipan yang Allah Ta'ala tuntut ke atas kita. Itu dia pesan kita tu. Maka kita ni, kita teruslah hak mana tu ada wasiat. Maka barang hak guru kita wasiat tu, barang yang ditinggal oleh Rasulullah. Hak tu lah kita dah mengaji sana. Daripada guru kita, kepada guru dia, sampai kepada Rasulullah. Duk mengajak umat ni supaya dekat diri pada Allah. Duk mengajak umat ni supaya mentauhidkan Allah. Duk mengajak umat ni kepada ibadat pada Allah. Tu kerja Nabi Rasul. Tu utusan Allah. Maka turun pada sahabat, tabi'in, ulama-ulama guru kita sampai pada kita, buat kita tu. Ajak orang ibadat pada Allah, ajak orang sah Allah. Kita harap cepat nunggu kita. Boleh. Kita ambillah barakah dari perjuangan. Wajib perjuangan untuk teguh dulu. Cerita pasal kisah teguh ni, dia ada cerita sendiri. Kita dia mula mengaji ni dari rumah. Mula dia mengaji ni di pondok tu je Ramli Tok Senuk. Di Tok Senuk asal pondok Tok Senuk ni asal di Patiga, dia ada cerita. Dia dah mengaji situ. Lepas tu bila berlaku masalah tanah, kena pindah usung pondok, duduk di Kedau tu, nama Tok Senuk. Dalam ni lah, dia hidup di pondok. Dia mengaji situ, duduk ada dalam masa 9 tahun lebih kurang. Dia duduk mengaji situ. Dia ada cerita, bila waktu dia duduk mengaji di situ, 9 tahun. Maka masyhur waktu tu, Tok Haji Saleh buka pondok masyhur. Haji Saleh ni masyhur, orang alim ilmu tauhid. Ramai mengaji pondok. Maka dia kata dia minta di Tok Guru dia. Nak pergi mengaji di pondok Tok Haji Saleh. Tak mengaji situ. Lepas tu Tok Guru dia besar lagu ni. Lepas tu dia pun besar kepada kita lagu ni. Dia kata orang ngaji ni, dia kata serupa orang tanah anak pisang dia kata. Anak pisang tu dia kata kita gicok di perdu pisang. Lepas tu kita pergi tanah di sini dia kata. Duk tak apa minggu, tak apa bulan, korek pula, gimbik tanah di tempat lain pula. Boleh 2-3 bulan, korek pula, tanah tak lain pula. Dia kata pokok pisang tu pakai tak hidup. Pakai mampu tak hidup. Lepas tu dia besar, dia kata kita mengaji pun support tu juga, balas tu juga. Kalau kita duduk di pondok tu, mengajilah situ. Sampai tu kata, mau nak ngaji di tinggi, tak apa. Ni ngaji duduk ni, dia kata 6 bulan pondok ni, terbaik hidup pondok tu. Setahun dah pondok tu terbaik. Lepas tu duduk ni, setahun setelah kali, tak boleh apa. Tak nak ngaji. Dia besar, dia suruh je pemuk. Lepas tu dia duduk, dia kata, dia pun tu ngaji. Sampai tu dia kata, mu nak pergi ngaji lagi. Dia nak pergi ngaji di Lanai tu ujung mu. Anda nak pergi ngaji lagi. Pasal di ujung mu tu buku dia kata. Ada dia hidup ngaji di ujung mu tu ada, dia kata dah 10 tahun baik. Tak 10 tahun baik. Dia kata lama, dia besar pun ngaji lama, padahal dia pun ngaji lama. Dia dah kira jarak Senuk, pondok Lanai tu, tak 20 tahun. Ngaji dengan tu ujung mu ni, dia kata dia duduk depan-depan. Waktu dia umur duduk mengajar tu, depan-depan dia tu, hak duduk mengaji sebaliknya dia tu, dia kata dia, Tok Haji Rabai, seorang lagi bapa Syafi'i haknya, marhum. Dia mau 3 orang duduk depan tu, dia mau mengaji sungguh, dia kata dobik. Dia umur ni dia kata, dia duduk besar, dia kata, kalau lepas sikit, tak ada dobik. Kenapa timbul? Dia cakap haluk-haluk baju. Lepas tu gagah, dia kata, pelak-pelak Kelantan. Dia kata, tupuh tu, mengaji sungguh. Baik tu dia boleh baca banyak kitab-kitab ujian umur, dia baca belakang robek tu ujian umur ni ada belakang dia. Tu dia ngaji dengan lama. Orang biasa tanya dia, dia duk baca kitab Manhalus Sufi, Pak Martabat 7. Tanya tu, duk baca kitab ni, dia mau boleh baca. Dia kata waktu duk ngaji tak bahasa tak boleh baca dia tak Martabat 7. Tapi dobek hak tu tak dobek tulis. Dia mau tak arah dia tak. Lepas tu waktu mengajar tu dia kata waktu dia duduk mengajar kitab tu supaya tak mau mari duk hurai telinga. Boleh mengajar, boleh syarah supaya hak tahu duk syarah tu duk ingat
seputih-seputih. Pun tu dok yak seputih-seputih. Tu barokah. Bila ada besar lah itulah bila kita mengaji ni dia kata walaupun kita tak kerti, kita mengaji itu muhok. Mengaji sini tak ada boleh kubik, di tempat lain sini boleh kubik. Maka tak boleh empok. Tak boleh pun, tak bahar pun, maka Tuhan beri barokah. Kadang lama masa baru kita kerti, lama masa baru kita faham. Kadang waktu kita mengajar Tuhan beri ilham, tapak, dengar, ingat, setih-setih tu syarat. Tu dia besar. Lepas tu dia mengaji situ tu, dia pergi tahu tak apa, dia mengaji dengan tu, Ustaz bakal warang dia cerita. Lama waktu itu. Cerita dia kata mulanya dia nak pergi mengaji di Pasir Tumbuh. Pasal masyhur di Pasir Tumbuh ni alim ilmu fiqh lah. Pasir Tumbuh ni orang pergi Pasir Tumbuh ni mengaji fiqh. Jadi dia kata dia fikir nak pergi mengaji di Pasir Tumbuh tu pasal orang susah. Nak kawan senam tu dia. Agak ada mengajar sikit-sikit tu ya boleh. Lepas tu dia nak pergi dana pun tak ada, semangat pun tak ada. Lepas tu pergi duduk mengaji lah kata Ustaz apa warok banyak tu. Di situ dia kata Tuhan rezeki. Dia boleh mengaji kitab-kitab besar je. Kitab dia dah yak dia mengaji Hasyiah Sawi. Tafsir Sawi, ala jalan lain dia mengaji situ. Banyak dia kata kita Anah dia duk baca, Ikenok dia duk baca. Dia tu banyak tak apa baca kitab Faidul Khabir. Belah bahasa ni dia buka kitab Faidul Khabir tak ada hatta. Dia tak ada. Itu kitab banyak ada yang mengaji boleh fiqh di situ dia kata. Habis rezeki dia atau dia duk mengaji tu uji salah apa banyak apa tak ada salah dia berhenti mengaji. Waktu mengaji lama. Lepas tu dia besarnya mengajar agama ni dia kata khidmat agama ni jangan harap nak cari duit dengan mengajar agama. Jangan ada lagi tu. Habis tu dia duk cerita dulu ni zaman dia duk mengajar. Allah taruh lah zaman dia duk mengaji. Dia duk cerita ni dia mengajar tu dia kata zaman tu tanah merah. Jalan tak tanah merah naik motor tu dah bulat lagi. Naik motor tu pergi mengajar pula dia kata seluk. Pasal hujan mari seluk ni lekat tayar tak boleh pergi. Kena ikat jerak di tayar. Ikat jerak di tayar baru boleh pergi. Lepas tu pergi pula dia kata sampai di surah. Ada orang tak ada dia kena duk azan. Duit kadang dia memberi dah RM2. Banyak mutu kadang ada beri kadang tak. Tapi dia kata jangan duk harap cari duit. Nak cari rezeki dengan cara mengajar jangan. Ikhlas mengajar dia kata. Orang nak mengaji alhamdulillah. Dia mau nak ngaji agama tak apa dah. Pasal tu khidmat dengan agama. Hak tu nak sambung dengan Rasulullah. Dia mengajar. Habis tu hidup dia sampai mati dia mengajar. Mengaji. Lepas tu pula dia ni sifat dia tu ni dia tawaduk. Kadang anak murid dia bercakap. Kadang anak murid dia mengajar dia dengar. Tak bisa. Salah sekali pun dia tak bisa. Dia duduk. Walaupun anak murid nak mengajar, dia duduk dulu. Hanguk. Pun dia tak hati. Sifat dia tawaduk. Besar dulu ni ada duduk di pondok tu nama dia. Orang dia ni masuk pondok tua dah umur 32. Masuk ni Quran pun tak dia baca. Tapi duk pulung ngaji boleh baca kitab sikit-sikit. Suruh belajar mengajar dia baca ni tak kena. Yang orang duk tawa tak tahu orang tahu. Tengok kawan tu baca kitab tak tahu duk gelak. Yang tu dia duk hanguk. Orang tengok tu senyap tak tahu. Tu tak tahu dia tu. Kita duduk dengan dia tu halu-halu suruh baca mengajar. Dia tak mengajar dia tu supaya kita nak buah mula-mula kayuh jatuh. Kan betul lah. Kau apa mula ni? Ada salah silap pun biasa. Kalau betul. Kalau betul. Tu dia tahu tak. Banyaklah cerita dia tu. Kita tu. Lepas tu dia mengaji ni. Nak tahu tak dia ni. Anak murid dia mengajar. Lepas tu besar. Dia besar kali. Waktu tu dia buat pergi, hak mengajar tu taklah warok. Taklah lanak. Dia sama tinggi dia. Tak duduk baca Al-Quran. Dia masuk buat kitab taufik. Waktu tu kita mula masuk pondok. Dia panggil dekti, dia dah habis cara nak mengaji taufik. Lepas tu dia besar, dia kata walaupun hak mengajar tu anak murid kita. Walaupun anak murid kita, walaupun dia besar mengaji di kita,
Tapi waktu dia mengajar tu Allah campur ilham di dia tu bukan kita tahu. Habis tu dia kata anak murid kita sekalipun bila mengajar kita mengaji. Kerana waktu dia mengajar Allah campur ilham di dia, ilmu tu hak kita nak ambil. Bukan kata tengok anak murid kita mengaji apa. Dia tu pun dulu duduk mengaji dengan aku tu. Kalau kita mengaji apa dulu dia duduk mengaji dengan aku ya. Kata tak. Dia mengajar ilmu hak beri di dia khas untuk dia. Kita mengaji tu. Payah sifat dia ni tahu tak. Duduk dengan aku dia boleh masuk belakang dia. Tu tak kau banyak cerita dia tu. Nak cerita dalam masa-masa ni tu tak puas boleh cerita. Ada dia tengok kita. Nah insyaAllah lah ke depan tu banyak lah cerita dia tu. Kita duduk dengan dia ngaji ni dari kecil kita duduk ngaji dia tak ada ngaji mana. Dia habis Allah tu. Semua kita dua kita duduk dengan dia tu. Sampai lah ni. Sampai dia tak nak kita duduk dengan dia. Tak esok hidup di pondok lain ngaji dia tak duduk ngaji dia walau tak boleh tak pandai pun agak berkat siapa dia. Dia berkat semua. Saya dia kata kalau hak dia cakap hak dia kata tu kalau kita turut kita buat jaya. Saya yakin yang tu kita tak kita berkat guru kita mula mengajar ni umur 17 ni tidak macam dah dia pondok umur 17 ni. Pasal dia suruh kita tak tertipu. Mula kita mengajar tu disuruh belidah tu. Dia buat kita pergi jumpa orang surah tu, suruh mengajar. Dia kata mu mengajar lah. Kita ikut dia naik kereta, dia kata mu mengajar. Dia kata nak mengajar apa tak kerti kau lah. Nak mengajar yang tak kerti. Dia kata mu pergi. Dia kata boleh. Aku pergi yakin kata baca ni. Alhamdulillah lah buah mula ni. Dia lengkok. Alhamdulillah boleh mengajar pada ni. Aku dah umur 19 ngaji dia kata mu pergi lah. Saya tengok ambil kau dia. Mana tahu nak jadi rezeki. Apa nak buat ke mana ngaji tak sembuh. Kita tahu dia ngaji tak sembuh. Orang lain ngaji sembuh. Kita jadi ikut dia. Tak boleh pergi baik. Alhamdulillah. Dengan berkat dia tu. Alhamdulillah boleh. Umur 19 tu. Boleh tu dia. Lepas tu setahun 2 tahun lepas. Dia tertera kita. Kita urus tak main. Tengok abah jakil. Dia kata payah lagi tak main. Tak apa berkat dia kata kalau tak kata tak apa kita pergi boleh. Kalau hak tu kata tu boleh. Kena berkat mulut tu ni berkat masih. Sampai dia kata tak ada tu ni habislah kita. Sama ni dia tumpang dia harap dia. Dia berkat. Dia kata tu jadi. Kita percaya kita yakin dia jadi. Dia mengajar sikit-sikit pun dia pun hak dia. Dan hak molek-molek tu hak dia belakang, hak tak molek, hak kurang-kurang tu hak kita. Hak salah-salah tak kena tu hak kita, hak lima hak dia belakang. Kita nak konflik. Agaknya begitulah. Lepas tu kita tengoklah kita tu. Ayuhai saudaraku. Tengok dia. Kita tak suka. Kata Bapa Diskan. Dia kata ayuhai saudara muslimin dan muslimat. Hei saudara di sini saudara ukhwatun fiddin, saudara pada agama. Nah, bukan ukhwatun fi nasabi, bukan saudara pada keturunan adik-adik dah. Kata hei saudara tu mana? Ukhwatun fiddin, saudara pada agama. Muslimin yang bangsa yang berpegang dengan agama Islam, yang laki-laki dan muslimat. Hei saudara-saudaraku yang muslimat yang berpegang dengan agama Islam kok perempuan. Dia kata apa? Bahawasanya kita cela akan ulam-ulam. Ini bahasa qiyah juga ni. Bahasa qiyah pun qiyah. Dia kata bahawasanya kita cela akan ulam-ulam itu terlebih baik daripada kita cela akan orang-orang. Dia kata cela ni nak terpuh cela. Nak rendah dengan air panas air bergak tu kita cela. Cela sah hakik naik terpuh ni dia cela ni beda-beda layu. Dia kata kita cela akan ulam-ulam itu terlebih baik.
Ambil ular, celok ular, makan ular, bagus, sihat. Pada hak tu lebih baik. Daripada kita duk celok akan orang-orang, daripada duk cakap hak tak molek, duk celok, duk hina, cakap tak molek bagi orang lain. Nah, lebih baik dicelok ular, makan ular, hak tu lebih baik daripada duk celok, duk cakap kata buruk, duk kata tak molek hal orang lain. Ni. Tu kata Bapa T tu, hak tu lebih baik. Habis tu kadang orang hak duk celok orang ni, duk cakap hak orang ni tak tahu, hak orang ni tak tahu, orang ni tak kenal. Orang lagu ni duk kata duk ingat kalam dia kata, kalau kita mengaji ilmu tasawuf, duk ingat dia cakap, dia mengaji tajuk huruf dengan dia. Tak Ustaz Bakar dia kata, kalau kita mengaji ilmu tasawuf, nescaya dia kata ilmu tasawuf hak kita mengaji, hak kita pelajari tak diri, dia akan celah diri kita sendiri. Dia akan kritik diri kita sendiri. Habis tu, duk mengaji ilmu tasawuf ni, dia tak akan kritik orang lain, melainkan dia akan kritik diri dia sendiri. Habis tu, kalau orang mengaji ilmu tasawuf tapi duk kritik orang lain, mana kata dia belum lagi masuk di dalam medan ilmu tasawuf. Tak ada maksud lagi dia mengaji ilmu tasawuf, tak ada maksud ni. Tak mula mengaji tasawuf lagi. Kalau tasawuf, kalau hak betul, hak sebenar-benarnya, kalau kita mengaji ilmu tasawuf, lagi banyak kita mengaji ilmu tasawuf, lagi banyak dia kritik diri kita ni. Habis tu, bila mengaji ilmu tasawuf, cara hidup kita ni semua tak tahu. Orang ada kuasa hidup dia betul, kuasa hidup dia kena dah, pasal dia tak mengaji ilmu tasawuf. Bila mengaji ilmu tasawuf, hidup dia wasa'i. Buk ni tak tahu, hak selama ni tak betul, cara buat tak tahu, buk ni silap, hak ni tak tahu, hak ni riak dulu buat amal riak, hak ni wujud, hak ni takabur, hak ni kasih dunia, hak ni loba, tamak. Saya dia mengaji ilmu tasawuf, dia duk kritik, banyak. Bila dia kenal lipat-lipat tak molek, dia cek lagi, banyak dalam diri. Lepas tu duk kritik. Bila mari riak, ini riak ni, kena kritik. Tolak bangkai. Itu tasawuf. Ni duk celah orang lain. Kawan tu tak tahu, dia tu buat amal riak. Dia tu wujud, dia tu tak boleh kata sama. Duk kritik orang lain. Duk celah orang lain, cakap orang ni tak tahu, orang ni tak molek. Karena diri dia belum belajar ilmu tasawuf. Diri dia tak ada tasawuf. Itu tu duk sah. Habis dia nak tengok orang hak tu tak tahu, tengok orang hak celah diri dia. Orang hak kritik diri dia sendiri, orang ni tahu. Orang hak duk kaluk orang lain. Nah, duk kaluk orang lain, kesilapan orang lain, orang hak balas ni, passion ni, dia terhijab mata hati dia daripada sampai pada Allah Ta'ala. Takkan sampai pada Allah. Hati dia takkan boleh tenang dalam ibadat pada Allah tak boleh. Orang ada sibuk kaluk hal-hal masalah orang lain, keburukan orang lain, tak sampai. Duduk situ. Bahkan duduk bawa kecelaan di atas diri dia. Lebih banyak duduk kaluk hal orang lain, hal keburukan orang lain, lebih banyak bawa kecelaan di atas diri dia sendiri. Tapi orang yang kaluk celah dengan keaiban dia, hak ni lah yang membawa keelekan di atas diri dia. Hak ni tak boleh, hak kubah dulu tak kena. Hak ni tak betul, kena berubah, hak ni tak betul, kena berubah, kena bagi. Pasal apa? Pasal duk celah aib dia. Pasal duk ingat kesilapan dia, duk ingat kesalahan dia. Hak tu urusan. Benda ni payah. Cakap mudah. Kita nak beramal, nak isbati ilmu tasawuf dalam hati kita, dalam diri kita, kelakuan kita, payah. Mengajar tasawuf ni banyak orang boleh mengajar tasawuf. Banyak orang boleh syarah ilmu tasawuf, nak hurai wisda' ni. Banyak orang boleh hurai wisda' ilmu tasawuf. Tapi nak isbati dalam diri, darah daging, tingkah laku, kelakuan tu, payah. Habis tu kita duk tengok di guru kita ni, dia bukan mengajar tasawuf di lisan lidah dia tak. Diri dia, akhlak dia, kelakuan dia tu tasawuf. Waktu tu kita tu uji umur. Turun ngalih dia anak-anak murid tu jawab semua kita pergi amalah tu. Diri dia tu, kelakuan dia tasawuf. Cukup kita faham ilmu tasawuf ni dengan tengok diri dia. Tanpa kita mengaji, kita tasawuf tengok malah ni. Mereka nak tengoknya akhlak Rasulullah, tengoklah ulama tasawuf.
Mulut nak kata lebih kurang kat orang ni tak ada. Mari lagu mana jahat. Dia layak semua. Habis duduk di pondok ni. Mari bagai-bagai orang mari hak duduk nak ngaji. Ada hak jahat, jahat. Dulu ni pedak kita tu pada lu itu. Tapi tu ni dia layak kasih sayang suka. Dia ambil berat sebab nak murid ni suka. Baik tu orang kenal dia sehari dua pun kasih. Orang kenal dia sehari dua pun jadi hati, jadi bertaut jiwa tak boleh. Jadi terus tak ada ni jadi tak boleh duk jadi sebab jadi mana. Padahal kata kita duduk ngaji tu ikhlas lagi tak. Saya akhlak dia. Orang kasih pasal sifat akhlak dia balas tu. Jadi kita tu uji umur pun lagu tu. Diri dia, akhlak dia tersabar. Duduk dengan dia Allah banyak. Kadang kita buat tak kenal dia tak tahu jangan buat lagi tu. Tak tahu tak ada. Mereka dia tunjuk hak ni tu. Betul dia tu ni dia tegur kali dengan marah pandang. Dia buat dengan cara akhlak dia. Bila kita buat benda ni tak tahu. Dia tunjuk hak tu. Dia buat hak tu. Lagu mana hak tu dia buat. Kita ni tengok cara lagu ni. Balas tu. Tu kata diri akhlak dia tu mengajar kita. Kalau mulut tu umpah hak ni tak boleh hak ni tak tahu. Tak bawa besar ni. Nah, mendidik dengan kasar, dengan kekasaran bukan membuah kehasilan yang baik. Didik dengan kekasaran bukan membuah kita kata memberi kehasilan yang baik tak. Malah menghasil kebencian. Betul. Kalau kita hajar dengan kekerasan, dengan kekasaran, yang menghasil di atas diri tu, diri seseorang tu hanya benci. Buat sikit, piang-piang sampai berdarah, tak belakang. Anak murid bukan kasih. Yang lahir, benci. Tengok botak yang tak boleh. Hak tu yang ada cocok. Kita ada cocok. Tapi tu hak mendidik dengan jiwa, dengan kasih sayang. Dia tak ikat banyak. Dia beri tanya, lagu mana tu, molek yang makan ketak lagi. Tanya berat ni, nak cek mana. Cukup hak tu ya. Tak ada mengajar bak agama. Anak murid jadi molek. Oh, mari ada murid pondok tu, ya Allah lagu ni hidup dengan bapa tak boleh. Dia kata, jadi jiwa satu didiknya kasih sayang. Ambil berat guru atas nama satu buah kehasilan. Itu tak ada. Anak tu orang benci dia, tak ada lah di segi anak murid. Jahat dengan mana, jadi molek, jadi bagus. Kalau hak ni buat tak tahu, dia tak boleh pakai. Kan dia molek. Kalau teruk, kalau tu ada. Jadi cara ulama mengajar. Cara Rasulullah didik dengan kasih sayang, dengan kelembutan. Hak tu membuah kehasilan. Bila hati berbau, rohani kita puk dengan guru kita, itu dia bimbing. Jasad dia tak ada kali pun rohani kita tu hubung dengan dia, bimbing. Bila mari nak buat manusia ingat di dia, oh tak boleh. Tu guru rohani. Tu guru, tu hak tu cara Rasulullah, cara ulama tersebut. Akhlak mereka jauh. Habis tu tengok akhlak kelakuan mereka, supaya kita mengaji tersebut. Cara duduk mereka, cara kelakuan hidup penuh hikmah agama. Tak ada masalah, tak ada. Kita ada ikut tidur di hotel ke mana penuh 3-4 pagi tu kita ada ikut lah. Ngajar dulu ni tak berhenti dah hari Jumaat kupik terus subuh. Kadang esok tu klik, kadang malam tu klik di mana tempat meja. Pergi mengajar ni tak ada rehat kau duk tengok duk lah. Oh main Jumaat belum main Jumaat tu lah duk sana bila rehat. Lepas tu kita tak klik pukul 12 malam nak rehat tidur dah. Kita tidur tengik. Kita nak tidur kita tengok tengok kita duk sembahyang duk sedikit. Lepas tu kita tidur bagi sedar lagi kecil pukul 3 pagi 4 pagi pukul tu tidur dah. Bagi lagi kecil pukul 3 4 pagi tengok duk sembahyang lagi. Untuk kita tidur biar. Kita sama tidur ke subuh, dia gerak kita apa? Tidur rehat biar mana? Padahal dia mengajar dia ayat subuh. Dia tempat rehat ni dia bukan dunia tak. Selagi boleh get jasad boleh duk bagi, selagi tu hikmah agama Allah. Tempat tidur hak sebenar dalam kubur. Itu hak rehat.
Oh dia ngajar sungguh di pondok ni belum subuh bagi dah tak nak buat ngajar pak. Sampai pukul 12 lagi ngajar pondok lah ni. Dulu ni dia klik ngajar di luar. Pukul 1, pukul 2 dia ngajar kita lagi di pondok. Pukul 1, pukul 2 orang tidur lah. Duduk ngajar kita lagi. Lepas tu klik tengok kita pula. Lepas tu sebelum subuh tak bagi tak nak murid. Lihat dia lah. Lihat pula kita apa itu. Tu khidmat dengan agama Allah. Jual dengan agama Allah. Tu kita saksi tu. Bukannya khidmat dengan nak cari harta benda. Orang lain ngajar ceramah sejar 3-4 ribu. Tak ada suara panggil. Tak ada. Tak ada duit pun tak apa. Kita nak mengajar agama Allah. Rezeki dah tak dah. Nak boleh mengajar orang nak pergi yang cukup. Duduk mengajar grup Penang tu. Kita tu. Tengok jadual. Ada beri 100 setengah pun ada. Dia risik ni. Ingat tu dengan minyak. Beri nak duit lagi. Nak duit dalam buat kita. Tak khidmat tapi. Kita ambil lah kerja-kerja makan. 50 ni nak duit. Klik makan ke kedai. Habis kau tu nak duit tu. Mak je. Kan nak klik. Tapi nak khidmat. Agama Allah. Itu kata. Masjid bukannya semua orang-orang kata mengajar bukan 3-400. Tak ada. Ada lah. Nah, tak ada lah. Tapi bukan duk nampak tu. Memang nak mengaji agama. Tak apa. Hak tu dia besar. Jadi orang nak mengaji agama. Tugas kita je khalifah di atas muka bumi ni. Ajak orang mentauhidkan Allah. Ajak orang nak ibadat ke Allah. Bak rezeki hak tu Tuhan tu. Turut bimbang. Ni kalau bak rezeki ni. Lah kali hak agama jadi maksiat. Ni. Habis dia bangun tadi. Dia besar awal lagi niat. Dia kata niat dia mengaji tu lagi. Kalau niat nak mengaji, nak aling, nak boleh mengajar, nak cari makan. Dia kata. Kalau lagu tu niat. Guru hak mengajar pun dia kira subhan. Bukan kata nak murid. Guru ni kalau dia tu kata nak murid dia tu mengaji. Sebab nak boleh aling, nak boleh mengajar, nak cari makan dengan mengajar. Guru hak mengajar tu pun dia kira subhan. Karena Nabi SAW dia sabda kata Nabi. Man a'ana ala maksiatin walau bisyatri kalimatin kana syarikan lahu fiha atau kama qala. Siapa-siapa yang tolong orang lain di atas buat maksiat. Man a'ana ala maksiatin. Siapa-siapa yang menolong orang lain di atas buat maksiat. Bukan dia buat maksiat, dia tolong orang buat maksiat. Walau bisyatri kalimatin. Walaupun dengan setengah daripada satu kalimah. Bukannya duk tolong hakik, tolong buat dah. Walau bisyatri kalimatin. Walau setengah daripada satu kalimah. Tunjuk setengah satu kalimah. Orang mari kau bukan tanya kau ni di mana ada kedai hak jual arak. Kita tutup. Bukan ada duduk di situ. Dah. Tu. Kana syarikan lahu fiha. Nescaya adalah baginya tu. Kongsi baginya pihak padanya maksiat. Dia pergi minum arak, mabuk, lalu orang mabuk, aku buat tu lah dosa. Hak orang ni perlu tu. Walaupun tak bisa setuh arak. Tu Imam kata begitu jugalah guru bila dia tu anak murid dia ni kalau mengaji sebab nak cari duit ingat ulama, terus hak ngajak ulama, kongsi dia tak maksiat tu. Orang lagu ni bawa kerosakan pada ulama. Bukan bawa kemuliaan, bukan bawa kebesaran pada agama, bukan bawa kemajuan pada agama, bawa kerosakan pada agama. Sebab tu hak tu tutup kita didik siap dah hak tu. Hak tu dia besar lagi mengaji lagi. Kalau nak cari dunia dengan sebab jalan ilmu, harus mengaji lah. Mengaji lagi lah. Hak ni nak khidmat dengan agama Allah, dengan Rasulullah. Habis dunia ni payah jaga. Kena duk jaga. Habis tu bak duit ni selalu duk tanya lah nak beri apa. Payah nak jaga. Nak beri tak beri. Tak apa. Dah beri sikit kat ni. Kadang letu ni malah ni kalau pun tak pergi. Tergatuk. Nah, kalau mau mana mengajar saat tak pergi mengajar 100 tu. Syaitan ni syaitan. Tak apalah. Tak gerak pergi lah. Kalau kita hari tu boleh 100 ringgit tu. Bukan bawa kemuliaan pada agama, bukan bawa kerosakan yang tak diri. Hak tu enggak agama jual agama. Sebab tu duduk mari ni daripada pondok duduk tahan. Niat ni kena lillahi ta'ala.
Oh payah. Nah dia mari bisikan khatirun litasali bagai-bagai. Sebab tu setengah orang tu ni bila tu baik rumah dah kelitah sikit nak duit ya. Dia patah klik. Niat semula. Tu. Niat ni payah daripada amal. Nah, niat ni buat ni pun payah. Tapi nak jaga hak niat tu habis tu kita duk ajar kita didik kita lah gitu. Tu semua tu kena latih didik daripada tu kaya senang nah. Tu. Tak nak kita. Masuk waktu apa ni kita tak. Habis. Dia kata apa? Bahawasanya kita celah akan ulam-ulam itu. Ulam-ulaman. Itu lebih baik daripada kita celah akan orang-orang duk celah, duk hina, duk kata dia orang ni tak tahu sifat lah dunia duk biada lah jadi biar duk celah diri kita tak apa. Dia duk celah balik. Celah diri kita banyak tak apa. Hari-hari celah. Kerana kita nak sah rukun taubat ni kita kena wasah hina diri, celah diri kita. Nah, menyesal di atas maksiat kita buat tu. Ni bawa kebaikan. Kerana dia kata yang menghimpun itu tentu ada jalan. Ni dia cerita masalah orang duk iktiraf, duk bangkang kita orang lain. Oh kita kawan ni tak tu, kita kawan ni tak tu, hal ni penyakit orang lain. Penyakit orang lain, orang ilmu ni masalah situ. Dia suka cari kesalahan orang lain. Oh kita dia ni tak tu. Dia tengok orang jauh, hak ni tak tu. Ni penyakitnya banyak. Dia kata pasal apa? Kerana yang menghibur, yang mengarang, yang menulis kitab tu tentu ada jalan. Ada cara dia, ada hujah dia, ada nah dia, bukan saja-saja dia tulis. Dia royak lagu tu, dia waktu baik patuh hukum lagu tu. Ada jalan dia, ada kaedah dia, ada nah dia, ada dalil dia. Jangan kita cepat sangat nak menghentak, nak menghina, jangan. Dia kata Bapak dia kata apa? Kita ni sebelum kita mengkaji, kita kena mengkaji dulu. Siapa-siapa pun sebelum kita nak keji orang, nak kata hina orang lain, kita kena mengkaji, siasat kaji sedikit dulu. Sebelum kita nak kaji tu, kita kena mengaji dulu. Kalau mengkaji tanpa ilmu, kita rasa kita lah tu. Habis tu nak mengkaji, nak sebab selidik, kita kena mengaji dulu. Bagi ada ilmu dulu, baru boleh kaji. Bila kaji-kaji, sungguh tak kena dengan ilmu yang ada nak, barulah boleh dengan cara berhati, bukan hina, bukan cina. Ni dia mengaji, kaji pun tak kadang. Pakai hina, tengok tak sedap dengan dia. Oh ni tak tu, ni salah ni. Orang susah, orang ni sesat, orang ni sesat. Dia kaji pun tak. Nak kaji, mengaji pun tak. Lebih tu kita mengaji ikut jalan ulama. Jadi dia kata kerana yang menghimpun itu, menghimpun dan mengarang menulis kita, tentu ada jalan, ada cara, ada nah dia. Hanya yang mencela-cela jua, matanya tu duk pejam. Nah, hak duk cela orang lain, duk kakak buruk orang lain, duk kecil orang lain, hak ni matanya terpejam. Mata apa terpejam ni? Mata hati dia terpejam. Hati dia tu hitam. Hati dia tu tak bersih. Hati dia kotor. Hati dia penuh dengan zulmah gelap. Penuh dengan maksiat. Habis itulah orang yang duk cela orang lain, dia duk banyak buruk keji orang lain, matanya terpejam. Mata hati terpejam. Oh, orang ni tak tu, orang ni tak tu, dia jatuh. Orang ni hati gelap. Orang ni hati bersih. Hati dia terbuka dengan nur-nur ilahi. Dengan nur-nur ilmu. Maka dia akan sentiasa dapat celah diri dia. Kerana hati dia cerah. Habis tu dia nampak. Bila hati gelap, dia tak nampak hak diri dia. Dia nampak hak salah orang lain. Habis tu kenapa? Hati terpecah. Hati gelap. Ni yang jadi punca. Segala-gala dah ni bawa kerosakan. Habis tu ni dia pernah besar satu. Waktu dia duduk sakit dulu, dia besar satu kalam dia, Ustaz Bakar, dia kata, jangan duk bagi ada dalam diri kita dua sifat. Yang pertama, sifat lain pun jangan bagi ada, tapi hak ni hak besar ni.
bagi orang mengaji agama dia kata jangan biar ada sombong, jangan ada dengki. Dua ni. Kalau dua ni menjatuh merosakkan. Orang hak alim dia kata kalau ada dua sifat ni jatuh rosak. Yang pertama bila alim dia sombong. Atau orang tegur. Dah jauh sudah. Jalan lebih datang. Orang biasa tegur. Betul-betul. Nak sembang upaya dengan kita orang kampung. Nah, dia nak sembang lebih ada ilmu belakang. Ada ni tu ada. Kadang duk sembang nak sembang hak kita, nak sembang hak ilmu ya. Kalau kita tak boleh dipan, kita tak kerti. Kalau tak kerti, tak nak sembang. Ini sembang apa yang kita takut. Tok guru kita tak bisa lagi duk balas tu. Duk dengan dia, mari hak game tu, dia sembang hak tu. Mari game hak nemok ikan, sembang hak nemok ikan. Mari game burung, sembang burung. Sembang batak, mari bak bolok, sembang bolok. Baik tu ingat dulu ni. Waktu anak-anak besok pergi mengajar satu anak murid je, tapi anak murid tu tua tu ustaz salah warok orang bagi ustaz salah warok ni anak murid tu uji talik nanti tu talik tua lah apa baik alim besar tapi duk ngaji juga dengan ustaz apa ngaji tasawuf tu ni tahu tu mana balas tu satu hari dia panggil tu ustaz kau ni buat tausiah di tempat dia tausiah di surau dia kita pergi tu lepas tu dah malas tu kebetulan ada bola. Dulu bola senok ke bola ni. Dulu bola kan muyah. Lepas tu kita buat usiah malas tu mana bola. Kurang. Tema-tema duk makan tu dulu. Tu tak salah. Dia tu dulu ni zaman dia duk ngaji. Dia ni ilmu hikmah je. Dia nak ilmu hikmah. Ada satu ilmu hikmah dia kata ayat ni. Kalau orang main bola. Baca ayat ni ya. Pukul tak betul. Tu main bola pada ilmu hikmah. Bukan di bomo kan. Main bola. Dia zaman dia mengaji di pondok dulu ada ustaz nama orang kelar dia Ustaz Mat Skor. Pasal dia kalau main bola berpuluh dia pun. Tu dia bagi Ustaz Mat Skor. Kios skor. Dia beramal tu. Lepas tu, tu baik. Tu Ustaz Saleh ni kalau dia buat tu baik ilmu. Dia suruh tulis ayat tu. Ayat Quran lah. Tu tulis kita dah tak minat bola. Tak tulis. Tak tulis apa ni. Untuk kita ada mana-mana ayat apa. Tak tahu. Aku boleh cerita tu. Ayat apa tu tak tanya. Tak ingat. Kita waktu tu haluh-haluh. Rimok baru. 15 tu. Tu tak ingat ni. Tak salah. Tu boleh belakang tu. Tak ada. Ibat tak gabung ni tak ada langsung. Dan dengan marilah golongan mana boleh sembang belakang. Ada mudah. Karena dia tak nampak ilmu. Hak banyak. Jumpa patah intelektual lah. Orang bila ilmu lagi banyak. Dia komuluk pembati kita. Dia berat ilmu. Dia rendah lah. Ini ilmu hak tak ada ni. Dia melangi pada hadat juga mana. Sembang yang lebih. Ilmu tak juga mana. Bila tu tak ada. Sembang tu. Ya, dok marilah mana orang kapur boleh sembang. Tahu dok rendah diri. Lepas tu nak kata orang ni tak tahu. Orang ni tak tahu. Payah. Sebab sorry ikut lah tak tahu. Untuk soal mana tak boleh pakai tak tak. Akhlak didik dia dengan kasih sayang. Itu lah. Untuk lepas tu dia kata satu lagi sifat deki jangan ada. Orang alim je tu. Ini sifat deki bahaya. Bukannya orang-orang kapur ya. Orang lagi alim sama-sama deki. Habis tu sama-sama tu hak jenis ngaji cara syariat saja tu. Sampai buat sihir. Dia buka kawan, dia buka pondok ramai ngaji. Dia buka pondok tak ada orang. Buat sihir. Buat tali ada. Ada anak murid dia tergantung di Kelantan Kawaitah. Tu dia mati. Bukan nak teduh dia lah. Tapi kat lagu tu. Kepok tani tu orang ta'ah tu. Duk mengajar malam-malam ni. Orang misua pistol. Bukannya duk buat, duk bomo. Santau-santau ni tak mari tolong pistol. Pondok kayu. Dia tolong pistol pun dekat atas tu. Dia tahu nak mengaji. Kalau nak ajar, mu klik tak mu. Mula dia kawan duduk mengajar ramai orang mengaji. Lepas tu masuk kawan ni selesai. Mengajar mudah faham. Orang mari mengaji dia ramai kawan ni tak ada. Nak murid lagi pun. Nampak? Lepas tu kat kecil tu. Main dalam pistol lalu. Kalau kita pun tak tunggu lama main duduk dalam pistol.
Deki, hasad. Sebab tu hasad ni sifat orang berat. Orang alim pun bila ada sifat takabur, hasad, jatuh. Jatuh martabat. Lah kali ilmu kau terhadap tarik. Dia jahil. Jadi kita walaupun tak alim, walaupun kita jahil, dia ingat tu dia duk besar. Jangan ada dua sifat ni. Biar tawaduk, jangan ada deki, kasih sayang lah sama-sama kita. Hak jahil kalau mau jadi alim dia tahu. Bila ada silah diri, Tuhan tak saja. Man tawaduk ya rafa'illah. Apa-apa yang tawaduk ni dia tahu, saya Tuhan ikat. Baik dia bilang hari, kalau mau alim Tuhan ikat. Kalau alim tapi takabur, kalau mau kau jatuh. Ini sifat iblis ya. Nah, alim asalnya guru malaikat, tapi kerana takabur, nah kepada Adam, dia tu roh Adam ni kada apa. Dah kali jadi penghuni tetap lagi Tuhan waliya. Ilmu kan segala amal apa mari itu habis kita belaka. Dia dok pandang sikit pun hak kita tak apa, kita hanya doa. Kita lemah, sifat kita hamba. Lepas tu pakai berhajat pada Tuhan. Lepas tu hati hina. Hak tu yang kita baik tu nak puasa aling, jangan nak puasa aling. Bila kaya jangan nak puasa kaya. Bila ada pangkat jangan nak puasa-puasa. Ada puasa jangan gah. Kerana kita ni tiga tu ya. Sama fakir bahajat, hakir hina, doa lemah. Tak lemah tu hak apa. Jadi bila kita sentiasa ada ingat sifat kita hak tiga tu, hati kita tak puasa langsung. Nak puasa lebih pada orang lain, nak ajar rezeki pada orang lain. Semua hak hak belakang. Pandang hak Allah Ta'ala belakang. Itu kena ngaji, kena tahan. Suci hati. Ini masuk dah insyaAllah. Itu jadilah kata tu. Kita sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Yang baik daripada Allah, segala kekurangan itu diberi saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala afdalil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akrimna bi nuril fahm وافتح علينا بمعرفة علم وحسن أخلاقنا بالحمد وسهل لنا أبواب الفضل وانشرنا علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.